Jadi selain pada itu, apa yang anda boleh amalkan untuk buasir iaitu vitamin C. Kenapa vitamin C bagus? Sebab bila kita ada buasir, kita ada luka. Kita ada kita panggil inflamasi lah, di merah-merah kan. Bengkak tu jadi merah, jadi pedih, jadi gatal. Sakit itu disebabkan oleh sel-sel tu rosak. Sel rosak, jadi pedih. So bila vitamin C ni sangat popular. Tapi tak semua vitamin C yang boleh bagi kesan yang sama. Kebanyakan vitamin C dia hanya boleh diserap 10% ke 20% sahaja. Anda kena pasti vitamin C yang boleh diserap sepenuhnya. Jadi jimat dan berkesan. So vitamin C ni kerja dia adalah untuk repair sel. Dia adalah untuk baiki sel. Bila sel tu rosak, dia akan baiki sel. Sebab tu kita dengar dan doktor-doktor pun bila ada kecederaan, dia amalkan, bagi vitamin C dekat hospital dan klinik. So samalah, sama